Alia. Ya. Azin ingat Azin nak ajak Alia pergi basuh motor lah sebab rumah Azin kan tingkat 12. So, susah nak basuh motor. Buat apa nak basuh motor kat kedai? Sedangkan ada satu benda ni yang Alia beli dari hutang Kina. Tengok dah benda apa? Nak. Jom. Ni lah yang Alia cakap dekat korang tu. Yang ni kita punya shower pump tau korang. Yang mana yang duduk rumah flat tu sesuai sangat kita guna ni. Untuk kita punya shower pump ni korang, tinggi dan lebar dia 40 x 20 cm tak korang. Manakala dia punya panjang pipe ni 2 meter sahaja. Okey korang, untuk isi padu kita punya shower pump pula ialah 12 liter tak korang. So korang boleh simpan air dalam ni sebanyak 12 liter tak korang. So korang nak tengok tak cara penggunaan kita punya shower pump? Jom kita tengok video ni sampai habis. Okey, mula-mula korang buka je bahagian yang ni. Biarkan dia mengembang, lepas tu korang tutup balik. Korang tekan untuk dia bagi tekanan dekat kita punya beg air supaya senang dia nak keluar air. So, korang dah boleh basuh motor. So, kalau korang berminat dengan kita punya shower pump, korang boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah tau. Bye-bye korang, see you korang di next video.